Pencen bukan tentang umur. Pencen ialah tentang kedudukan kewangan. Kalau kewangan kita baik, 20-an, 30-an, 40-an dah boleh pencen. Tapi kalau kewangan tak baik, tuan-puan, umur 60 pun tak boleh pencen tau. Umur 60, tak boleh pencen. Kena kerja lagi. Okay? Jadi mindset saya nak cerita tentang tuan-puan ialah, yang paling penting ialah otak kita ni nak kena tune dulu. Supaya cara berfikir kita sama macam orang kaya. Harga barang makin naik. Orang biasa, kerajaan lah salah. Dia harap satu hari nanti kerajaan ni jatuh, naik kerajaan baru dia akan jadi kaya-kaya. Tak ada tuan-puan. Tuan-puan baca buku-buku kewangan tuan-puan. Guru-guru kewangan mana-mana pun dia cakap, jangan mengharapkan tongkat kerajaan. Sebab kerajaan ni dia tak mahir tuan-puan urus kewangan. Sebab kerajaan ni yang jadi ahli parlimen bukan pakar kewangan. Yang jadi pemimpin-pemimpin dia orang politik. Fokus dia ialah survival politik dia, bukan supaya kita kaya. Kalau tuan-puan mengharapkan, kalau kerajaan bertukar, tukar polisi, semua rakyat akan senang kaya-kaya. Tak ada tuan-puan. Saya tak pernah dengar lagi dah, alhamdulillah selepas tukar kerajaan ni semua kita hidup senang. Ada kerajaan yang bagi tu bagi ni, ada. Tapi dia cas sana sini. Berapa bulan sekali kita sakit kepala, tol naik. Berapa bulan sekali kita sakit kepala, asyik penuh je stesen minyak, harga minyak asyik naik. Jadi maksudnya tuan-puan apa? Jangan mengharapkan kerajaan tuan-puan. Macam mana kita react tuan-puan? Dia tentang macam mana kita react. Mindset. Peluang dan cabaran. Okay? Jadi itu penting mindset. Macam mana nak tune mindset tuan-puan? Membaca. Kena banyak membaca. Dan tuan-puan kena berkawan dengan orang yang sama-sama ada misi yang sama. Membaca, berkawan. Dan yang mahal sekali, kalau tuan-puan ada mentor. Mentor yang guide. Sebab mentor ni otak dia dah berjaya. Tuan-puan copy je. Dia boleh cakap tuan-puan directly. Directly dia boleh cakap. Dia tengok cara tuan-puan berfikir, dia tune terus. Cik, dia tune. 3 ni. Tak ada mentor pun, at least tuan-puan ada ilmu, tuan-puan ada circle. Ilmu, skill set. Semua tu lah, okay? Okay, sekarang ni tuan-puan, 3 jalan. Ada 3 jalan membina 1 juta yang pertama. Okay, 3 jalan ni tuan-puan. Satu jalan yang panjang, 30 tahun. Yang banyak orang pilih. Yang kedua ialah jalan 15 tahun. Yang ketiga ialah jalan 5 tahun. Okay? Jalan yang panjang ni ialah macam orang ramai lah. Bekerja 30 tahun, ada EPF, ataupun dapat skim pencen bagi kaki tangan kerajaan. Kerja makan gaji, ada saving dan tuan-puan melabur. Tuan-puan ada ilmu. Itu 30 tahun. Tapi kalau tuan-puan tak ada ilmu, tak buat saving, apa pun tak tahu, lepas 30 tahun miskin juga. Okay? Bukan maksud tuan-puan ada skim pencen, tuan-puan ada EPF, maka tuan-puan adalah jalan yang pertama. Bukan. Jalan yang pertama, tuan-puan mesti ada ilmu. Mesti buat saving. Selagi tak buat saving, tuan-puan tak akan kaya, tuan-puan.